Assalamualaikum, selamat datang ke my channel Activity Kiden and Family. Okay, kali ni kita nak pergi Kemaman untuk candak sotong. Sampai di Kemaman dalam jam pukul 3 lebih selepas solat waktu Jumaat lah. Ni menuju ke JT Kuala Kemaman, sebelah Jakar dia punya JT, dan keluar ke Kuala terus ke tempat yang kita nak candak sotong lah. Tekong kali ni kita guna tekong Pak Ding. Pak Ding kita sembang di atas boat, dia cakap nama dia Pak Ding, dan kelendang dia lah untuk ke sana. Okey, kita dah sampai dekat JT. Manakah dia? Depan ni. Okey, ni JT dekat Kuasa Buk tu lah. Sebelum gerak kita daftar dulu, isi boran kecemasan, isi boran untuk laut kot. Angler kaki ngai alwaka. Buk Baju baru wah. baju baru. Plastik lagi. Mantap. Okey, semua dah naik boat masing-masing. Perjalanan akan bergerak sekejap lagi. Inilah tekon dia, Pak Ding. Dah kita bergerak daripada JT ni keluar untuk ke tempat destinasi candak. Kawasan ni adalah view-view daripada kita punya JT keluar ke Kuala. View sepanjang keluar. Agak jauh juga untuk keluar ke Kuala menggunakan boat kayu A. Ya, boat belah sana tu A juga, tapi A dia A untuk naik 15 orang. Yang saya punya ni naik 10 orang. Molo belakang. Oh, kena lesen dulu. Berasa yo air ni tidak ombak ni. Di atas senarai dapur tu dia. Makan dulu. Patu Kita makan. kita makan dulu. Tengok. Pas ni kejar. Ya. Jam 3 pagi, hujan. Semua berteduh dalam ni. Tak nampak pula. Ikan sikit. Ikan apa tu? Belitung ke apa lah. Ikan berlimpah banyak kan. Wah, besar. Video wah, besar Lepas mula. Pintu relax.
bang? Mana ni bang? Tak beza. Malam saya naikkan 3 ekor pakai mesin tak rasa. Walah, saya rasa. Ini ada sotong, ingatkan. Aku saya kontak.